Jadi datang Sunan Kalijogo, dia kata ginilah, kita ubah sikit rupa watak itu. Mana patung tu jangan pakai patung. Kita buat hidung dia panjang sikit ke, dagu dia panjang sikit ke, macam orang cocok botok tu kan. Dagu dia buat pelik sikit ke. Jangan bagi nampak serupa orang. Itu yang kekal sampai sekarang. Hak wak doyok ke apa, dia tidak rupa orang sangat. Hasil daripada patwa Wali Songo. Maka wayang kulit terkenal lah ketika itu di Jawa Timur, wayang wong terkenal di Jawa Tengah, wayang golek terkenal di Jawa Barat. Dan orang yang pertunjukan wayang itu akan dimainkan oleh seorang yang dipanggil Tok Dalang. Dalang itu diperkenalkan oleh Wali Songo. Diambil daripada perkataan dalla, yang artinya orang yang menunjuk, orang yang menunjuk ke jalan yang benar. Tok Dalang tu, dalla tu, dia penunjuk jalan. Beberapa kisah-kisah yang diambil daripada Mahabharata dan kitab Ramayana versi India dihapuskan. Wali Songo buatkan kisah-kisah yang mereka ciptakan sendiri. Antaranya cerita Dewi Ruci, itu diambil dari kisah Nabi Khidir, perjalanan Nabi Khidir. Dia ambil cerita Jimat Kalimah Sadar, iaitu cerita Azimat Kalimah Syahadah. Dalam cerita itu digambarkan siapa yang memiliki azimat kalimah soda ini, dia tidak akan mati kerana dia ada sakti jimat kalimah soda ataupun azimat kalimah syahadah. Kemudian dia buat cerita Petruk jadi raja. Petruk ini daripada bahasa Arab fatruk, yang artinya tinggalkan, iaitu fatruk kullu man siwallah, tinggalkan segala kecuali Allah. Dia bawa cerita Pandu, Pragolo, Mustaka, Weni. Dan persembahan wayang kulit ketika itu dia buat di serambi Masjid Agung Demak. Dia buatkan panggilan menggunakan gamelan. Tung tang tang tung tung tang tang tang, orang kampung mari. Beduk itu asal daripada Wali Songo. Bukan daripada sirah Nabi, sahabat, tak ada. Pergi tanah Arab mana ada beduk. Tempat kita je ada. Kenapa pakai beduk? Orang kita suka hiburan.